Kita sekarang tengah tunggu kehadiran para tetamu. Tetamu grup Honda edisi ni. Sekarang ni diorang tengah persiapan nak mai. Ada yang mai setengah dah, ada yang mai sikit-sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni kita ada jamuan bersama dengan apa? Grup Honda Odyssey ni. Okey, ni jamuan dia, tapi ada lagi tak mai gini. Kita ada daging masak hitam, ayam berempah. Kita ada apa ni? Apa ni? Ayam asam, acar apa semua, cuci udang. Okey, sekarang ni kita tengah tunggu lagi, ramai tak mai gini. Dekat kata grup Honda ni, grup Baita ni lebih kurang dalam 20 biji ataupun dalam 23 biji tu lah. Dari 23 buah. Ini baru satu menu lah. Ini baru satu tuan. Jadi kita akan update insya-Allah. Sekarang ni diorang tengah persiapan untuk diorang akan datang berkonvoy. Okey lah, kita ada ayak green tea dengan Melo padu lah. Yang set up dekat mahal kita ni. Okey bang, lah. Okey insya-Allah. Kita tunggu grup lepak nak main. Okey. Sekarang ni kemah dah pasang semalam. Saya pasang malam tadi. Kita ni tempat tamu je kali duduk. Nanti saya akan update insya-Allah. Ni untuk tetamu nak basuh tangan. Kita bagi penuh dah. Bagi dalam kita buat juga. Kita buat juga kursi meja standby. Sampai dah, ni baru satu grup ni. Ni baru satu family lah. Baju raya lah. Okey, baju raya. Raya lah. Loman, buat ni. Macam mana? Mini love. Dia pun malu. Malu. Ni bagi dalam. Nanti tetamu boleh lah nak makan kat sini pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Jadi kita sediakan ruang solat apa semua. Okey, dia lelaki. Dalam ni ada aircon semualah. Ruang solat lelaki, bakal perempuan. Depan belakang kita ada aircon. Big system lah. Ni mahat yang sendiri ni. Kalau kita guna untuk kegunaan kita lah. Kegunaan kalau majlis apa-apa kita akan guna. Adanya orang yang pelajarnya handle big system. Okey. Yang ni pelajar-pelajar banyak yang baru sampai. Baru sampai. Ada lagi ni tak mai ni. Ada lagi dekat Banat pada. Dekat dapur pada sana. Okey. Yang ni yang mana yang semangat mai awal ni. Jom kita tengok belakang. Belakang rasa dah ada apa dah. Dah clear dah. Kita dah buat dah tadi. Set up semua dah. InsyaAllah. Okey. Ni kita punya grup kereta kita. Grup kereta Honda Odyssey ni. Okey. Jadi ada lagi yang tak main lagi ni. Ramai lagi tak main ni. Honda Odyssey. InsyaAllah. Ada yang pakai bawang-bawang tu. Ada yang pakai semua sana. Ni kita punya ni kita punya apa? Presiden kita Honda Odyssey. Okey bang, sihat bang? Baik, alhamdulillah. Okey, bagi tahu sikit bang. Berapa orang apa semua dan macam mana? Okey bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri nama apa semua? Alah, kami dah kelak My Odyssey. Pilih tapi ni kita buat jamuan telajak raya. Dah boleh dah habis tapi kita buat juga. Sebab bulan raya tu banyak orang buat popor house apa lah. Jadi kita akan lanjut lagi lah. Kita lanjut lepas pada bulan raya baru dia boleh berhimpun. Kami Odyssey dah dalam 18 biji kot. 18 biji no? Sekarang nyamai berapa biji dah ni? Lebih kurang ada 5 biji, 6 biji lah. Hari ni banyak program. Okey. Sekolah ada pasukan lah, PMG lah. Tadi sukan ni banyak ni lalu pi. Tu yang mereka pun biasa lambat ke. Okey bang. Ya. Nampak macam dah mula ramai dah, pelan-pelan dah duduk mai dah. Tak penuh lagi ni, Masing-masing dekat bawa makanan. Nampak, bawa makanan seorang sikit. Baju raya. Buat ini sikit. Baju raya. Yusof. Ni kita punya DJ kita. DJ. Dah set up dah semua dah. Man, set up semua dah. Ni buka consider sikit pelan-pelan. Minta handset dekat ni.
Okey, masing-masing pakai merah, bawa makanan korang sikit. Okey, dalam tray ni laksa laksa. Ada lagi ni tak umai gini. Insya-Allah. Ni para tetamu grup Honda Odyssey. Merah raya hari tu main merah lah. Ni raya merah lagi. Warna merun. Tak apa, boleh pakai lama. Merah bagi orang marah. Tu dia dah. Okey. Lapis senang, taklah panas. Taklah panas. Okey, yang ni depan satu family hijau ni nah. Bakso. Kali. Okay, sekarang ni kita tengah persiapan nak buat tahlil lah. Tahlil ringkas dan doa selamat insya-Allah. Ni ada lagi lama ramai tak main lagi ni. Duduk kereta. Kerja kita dulu. محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد عليه وسلم ونقول الحق عليها نهي عليها نبوة بها نبعث إن شاء الله من آله الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tu Imam. الحمد لله رب الرحمن الرحيم Senyum sikit, tak senyum langsung. اهدنا الصراط المستقيم Abang. صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه Amin. بوجهك الكريم العظيم في الآخر إلى بل حتى ترث خير الوارثين اللهم اجعلنا أوصل وتقبل ثوابا آمين. وما هللناه بالله غفرنا Pelan-pelan ambil ayak. Ayak apa ni? Ayak ni chemical leci. Oh, chemical leci.
Ayam rebuk dah. Kena elak. Okey. Makan tengah hari, jamu selera tengah hari. Makan. Ada menu tak mai lagi kan? Ada. Ah, okey. Lontong ke? Lontong noh. Ah. Sampai. Cucuk udang. Tepat Ah. Mak minum ah. Jamu selera. Ambil makan lah. Jangan malu. Ambil makan. Makan. Ada yang tak pengen. Oh, sedap ni. Coklat ah. Jangan malu dah. Ambil makan lah. Makan tambah. Okey. Alhamdulillah noh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Midan. Nanti kita akan masuk dalam YouTube lah, sekolah kita. Nanti dia hantar ke dalam. Keluar makan. Keluar makan. Ha? Keluar makan. Makan. Jangan malu nah. Bincang nak ambil lauk apa ni? Ada banyak lauk nah. Jangan malu ambil nah. Malu lapar nah. Nah. Ya, lepas tu corner masuk saja. First punya jatuh right hand turn empat. Oh
Duk raya. Siapa duk raya tu walaupun raya dah habis dah. Siapa duk raya daripada grup. Banyak duk raya lah. Aisyah minta. Sat lah. Bagi abang tu. Bila kita tak buat cabutan pakaian cantik tu. Tak buat kat sini. Duk raya. Aisyah pergi kat kakak ni. Aisyah. Mai. Aisyah. Mai. Aisyah. Anak saya ni. Dia dua anak saya. Okey. Untuk perempuan pula macam penyampaian duit raya. Ni tunjuk sikit. Tunjuk. Nah, tunjuk nah. Dia segan, malu segan nah. Okey. Jalan. Kalau.
Penyampaian duit raya. Walaupun raya dah habis dah. Semua dia. Sini kan? Bang, tadi buat. Selesai tanya pendapat ya. Hey, off. Ni, bagi mic kat Ustaz Nazif. Okey, dah. Kelak mai audisi dengan anak-anak tahfiz mengucapkan Umi-umi, ibu-ibu, emak-emak bersama anak-anak tahfiz Baitul Zahra ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye-bye. Oh, testing kira jadi ya. Kali ke dia? Ha? Okey. Kita Presiden My Audisi Kelab My Audisi Malaysia dan kepada semua yang hadir. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerana sudi hadir kepada tempat mahad kami dan insya-Allah bagi jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة
فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد، حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد، صلى عليك الرحمن، حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير. الحمد لله الحمد لله، all praises to Allah, all praises to Allah. الحمد لله الحمد لله، all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once.